Hai guys, selamat malam. Hari ni 11 Ogos 2024, hari Ahad. So sekarang ni kita dekat basement The Curve. Kita tengah tunggu Syabrina siap jap. Baru kita akan pergi tengok food festival dekat The Curve. Ready? Let's go. Hello Martin. Hai. Salam. Oh, kenapa buat muka geram macam tu? sejuknya tangan dia. Kenapa buat muka geram macam tu? Dah siap belum? Suara tak ada lagi? Cuba cakap sikit. Jalan tu. Kesian member tak ada suara. So kat luar ada, kat dalam ni pun ada juga. Syabrina ada challenge nak buat. Dia nak ajak makan raw oyster. Okay, dia nak ajak kita makan raw oyster. So jom kita pergi beli raw oyster and kita try. Kau pernah makan raw oyster tak? Pernah, tapi akan nak accept. Bukan nak try lagi. Okay, so now jom kita try. Okay, kita dah sampai kat kedai yang jual oyster. Besar gila. Takkan Syabrina lagi kecil. Tak dengar, tak dengar. So vlog kali ni aku akan shoot dalam 4K. Ni first vlog aku dalam 4K. Kenapa aku tak record 4K sebelum ni? Because aku nak jimat space dalam hard drive aku. And untuk senang aku edit juga sebab 4K ni very huge file kan. Ya, terima kasih. Alright. Tak selut. Dia macam ni je. Macam sedap. Macam Raw, oyster. Dahsyat doh, Ai. I plan nak try raw. Tapi tak lemon. Salah tu. Gelak Ariel Raza. Bergerak lagi. Menipu. Sudah. Jangan. Tak. So yang ni yang bakar. Sedap, tak manis. Tak keras sebab Aster Syahir satu. Okey ah. Tapi tak berbaloi aku lah. Bye. Bye.